My name is Syahumi. Today I will be interviewing one of the students here to share their experience studying at KVMOA. So stay tuned, let's check it out. Okay, Alik, apa yang dapat menarik minat pelajar apabila diorang join course Aircon ni? Okay, kat sini kita belajar macam mana untuk bekerja dekat dunia luar. Kat sini adalah penyamanan udara, cara kita belajar aircon daripada asas. Lepas tu kat sini juga kita belajar macam maintenance, installation dan double shooting. Kat sini kita belajar macam mana nak kerja dekat luar untuk orang kata bahagian-bahagian aircon lah. Dan ni bukan aircon je, banyak lagi. Menarik. Apa yang pelajar lain dapat belajar lagi kalau join kursus? Okey, kat sini bukan setakat aircon lah. Yang kita cakap kat luar memang aircon ramai je ada banyak kedai. Kat sini ada macam mana chiller, belajar cara chiller, apa-apa masuk chiller. Lepas tu kita belajar macam mana nak buat AutoCAD, Revit. Lepas tu cara macam mana nak service aircon kereta. Bukan tu je, kita ada cara macam mana nak servis peti sejuk. Okey, Alik, boleh berikan sedikit pesanan untuk menarik minat pelajar untuk join course ni? Okey, kalau korang nak belajar benda yang bernilai dan skill yang bagus, kat sini lah tempat. Asal korang ada minat dan bersedia nak belajar benda tu. Alright. Kepada pelajar-pelajar di luar sana, don't miss the chance. Kita sentiasa menunggu anda di sini. Terima kasih.